Member pegang besi railing dia tu. Goyang dia. Oh, goyang. Makcik ni corner sebelah tangan je. Nampak? Jadinya pagi ni dia sejuk. Mungkin awan kapet ni kalau ada rezeki kita dapat tengok ni. Alhamdulillah kawan-kawan kita hari ni first time dah dapat view yang cantik. Walaupun first time. Terbaik. Lawa tak? Lawa gila. Susah nak dapat momen yang macam ni sebenarnya. Alhamdulillah. Sedap kan orang makan? Mana wasaqona wa ja'alna minal muslimin. Sedap. Alah. Okay, cepat. Alhamdulillah kita dah lepas pada border. Sekarang ni kita nak beli SIM card dan terus pergi makan. Del, SIM card kat kedai depan lah. Tunggu je lah. Okay, kita dah sampai. Fadil pergi check in hotel sebab dia tak ada booking. Dia pakai telefon je. SIM card pun dapat satu je tadi. Order je lah, aku tak erti. Aku makan je. Oi, lapar betul ni. Lapar. Pukul apa jam ni? Gambar. Sini pukul 3.22. Gambar. Pukul 3.22 Thailand. Okey, kita dah settle makan dah. Alhamdulillah. Sedap kan orang makan? Mana wasaqona wa ja'alna minal muslimin. Sedap. Alhamdulillah. Nasib baik dia company bayar. Hari ni kita makan free sah. Duit kelab ni. Duit kelab. Ini kita punya operation manager kita settlekan. Tapi nampak dia tak keluar-keluar lagi, jangan kena potong lah. Dia. Takut duit tak cukup. Cukup. Kita bagi 12,000. 12,000. Siapa duit dia? Aku ambil kunci. Mau masaj tak? Later. Tak, ada masaj yang betulnya. Kau cakap lah Nasa mau. Malah betul dia. Betul aku cakap. Kalau dia Aku rakam. Kalau dia Okey, kita dah sampai. Ya, kita hotel ni, hotel apa entah ni, tak tahulah. Kita parking sini. Ni boleh ni, double. Ni boleh. Boleh sekarang? Boleh. Okey. Boleh Den? Tunggu Den. Tunggu. Lagi. Op. Dah. Cukup. Okey, kita nak gerak pergi makan jalan kaki je. Patutlah gelap, lens dia gelap. Nasa nak ronda sekejap lagi ni. Ronda berapa pagi Sang? set B, kita ada set ni lah, special sebenarnya. Oh ni. Pagi ni Kalau dah keping. Ikan apa ikan? Steam lima. Ui, steam. Steam lagi, steam lah. Steam ikan steam. Okey, boleh. Lemon ke? Tak ada, lemon nipis. Hai, ngantuk nampak? Dia dah tidur tadi, ngantuk lagi. Aku ya tak tidur. Nasa dah pump dah. Mana ada tidur. Kau cakap kadung baguslah. Boleh aku nak try setting sekejap Lagi lagi. aja. Kalau tak boleh juga aku tak tahu lah. Tak termakan lah macam biasa. Kita nak review makan tak sempat. Tak tahu dah habis. Sebab lapar kan. Tak sempat. Tak sempat Tak sempat dah review. Tapi Tak sempat dah review. nak
komen rezeki ni tak baik lah nak komen. Tapi memang cannot go lah. Cannot go kedai ni. Kalau pasal lain. Tapi ini pasal cannot go. Kalau boleh go, Kalau boleh tambah je. tambah lagi nasi. Alhamdulillah ni. Air ni juga yang power ni. Air ketum. Ni suasana chalet yang kita sewa. Satu bilik, satu barenda. Tapi boleh menyeberang ke sini. Boleh menyeberang. Urut kat mana? Depan. Urut kaki berapa? Sekejap. Oh. Ni ejen ejen mau urut kaki ah. Bukan dengan Sky Bukan. Bukan. Sarapan pagi awal dekat depan hotel. Macam biasa. Goyang je. Telur goyang. Roti telur goyang, kari kambing, nasi kromok. Nasi kuning. Nasi kuning. Ni kromok aman ni. Nasi kromok. Dia jangan bawa sini. Ha? Sakit goyang lah ikut sekali. Telur goyang. Oh, ni maknanya goyang betul ni. Dia goyang. Owner pun goyang. Nak orang ni? Dah habis dah. Siapa tak ada? Oh. Nasa ada. Nuah ni kan? Oh, Halim. Arazak members tak ada. Dia tengah ajar cuti lah. Ajar cuti. Noah, balik dulu Noah. Aku nak setting tuti jap. Apa semua. Tapi minyak rantai tak isi lagi lah. Apa tak? Pergi balik tak ya? Hujan lah. Nak risau hujan ni? Ha? Biasa lah. Itu sebagian daripada perjalanan kita. Kalau hujan. Kita sini. Ha? Kau tengok tu. Ini kalau ada mesti ada orang kapet ni lah. Tapi minyak hujan ni biasa cerah. Oh nampak? Itu kabus macam tu kan? Jadi dia orang. Bagi jumpa pun dia. Ya. Kabus macam tu orang tahu tak? Dia punya air macam kat je basi. Kasar-kasar. Ya. Oh. Assalamualaikum, salam sejahtera. Pagi ni kita nak bergerak ke Ayawang Sky Park. Kita susun dulu. Nampak masing-masing. Salah menyiapkan motor. Woi, nak tongkat susah Din, RM1. Din, nak tongkat RM1 nanti. Boleh lah, rapat boleh. Okey. Sky, belakang sikit Sky. Sikit je, belakang. Belakang sikit, kau ke depan. Lagi. Okey. Okey, kita dah nak bergerak ke Ayawang. Man, Haji Zain, Nasa, Fazil, Fahmi, Sky, Asian Man, Halim, Noah. Jalan. Okey, kita gerak dulu. Macam biasa, Hobi Haji sebagai sweeper. Macam biasa. Alamak, senyumlah dia. Bye-bye. Arazak member, cuti dah isi belum? Ni dah. Kita nak bergerak ke Ayawang pada pukul 8.14 waktu Malaysia. Sally, waktu Thailand pukul apa? 7.14. Okey, kita bergerak pada pukul 7.14 waktu tempatan. Keadaan cuaca alhamdulillah sejuk lagi. Kabus dia macam hujan gerimis. Tebal kabus dia. So kita bergerak
Kita masih dalam Pekan Betong. Dianggarkan perjalanan kita mengambil masa 48 minit. Kita tak kejar One Carpet. Kita hanya nak ambil view dan kawasan. Kita bawa kawan-kawan yang belum pernah sampai lagi. Yang dah sampai cuma Hobi Haji, Fazil, Hobi Hajah. Yang lain tu rasanya semuanya belum. Noah dah sampai. Kita bertiga lah. Yang lain semua belum sampai. Jalan kita ni diketuai oleh Sky. Kita buka Waze. Kita guna Waze. Hari ni 17 Mei bersamaan dengan hari Sabtu. Besok insyaAllah kita akan balik. Ni farmasi. Ni 7-Eleven tak? Besar 7-Eleven ni. Dekat Betong tak banyak 7E yang besar. Perut sakit lah. Air mineral tak bawa pun. Wah, ini kabus tebal ni. Memang cantik ni. Awan kapet ni. Cuaca dia. Sepasal malam tadi hujan. Bersopan sungguh hari ni diorang jalan. Sebab Hobi Haji dah bagi nasihat, jangan bawa laju-laju sangat. Supaya tengok view. Diorang ni tak laju tapi agresif. Taklah laju macam superbike, tapi agresif. 2-3 orang menyebabkan konvoi pecah. So Hobi Haji kata bawa relax. Pasport ada. Pasport ada bawa. Tak ada, tinggal. Itu lah, terlupa lah. Alamak, kunci pula nyala. Tenang-tenang, kita tengok view. Kalau laju nanti kita tak dapat menikmati view. Sebab kita pun tak ada hala tuju hari ni. Kita hari ni memang free and easy. Ni dia, Pyramid Tunnel. Balik nanti mungkin kita singgah dekat Pyramid Tunnel. Ni orang Malaysia ni dalam ni. Fadil dapat offer bawa orang. Fadil kata tak boleh, bini marah. Langsung tak jadi. Ni kalau ni dia nak pergi Ayu Weng ni, naik tut-tut. Dia minat zone test lah. Zone test ni memang ada peminat dia. SADV pun diorang tak tengok. Diorang tengok zone test. Jam sekarang pukul 7.23. Cuaca agak baik sebab petang semalam hujan sampai malam. Jadinya pagi ni dia sejuk. Mungkin awan kapet ni kalau ada rezeki kita dapat tengok ni. Nampak gaya ni mungkin lah. Sebab kita ramai bersama-sama orang-orang yang beriman. InsyaAllah dapat juga. Kita nak masuk tak masuk tu nanti kita fikir lah sekali, kan? Kalau kita tak nak masuk, kita pergi yang free tu. Yang free tu dia lagi cantik view dia sebenarnya. Sebelah kiri tu lagi cantik.
Nanti kita tanya diorang lah. Macam diorang first time diorang nak masuk, bagi diorang masuk lah. Tapi nanti gambar kita tak ada lah dengan diorang. Masih mengekalkan kelajuan yang kelajuan kebangsaan. Ni dah kita dah masuk 100 corner. Lagi 18 kilo. Corner-corner ni 18 kilo je. Nampak diorang ambil corner dengan berhati-hati. Kita ambil video diorang. Ni dia konvoi kita. Okey, ni dia NASA. NASA keluar pada barisan lah. Tak lawa lah konvoi. Putus lah Din. Jalan agak licin lah. Baru lepas hujan. So kena berhati-hati lah. Macam diorang dah laju je ni. Slow sangat. Dia dah mula tambahkan kelajuan. Hati-hati. Ada kenderaan masuk. Hati-hati. Lagi 14 km nak masuk Sempang. Den mana Den? Ada ah? Okey. Dia escort Den. Puas lah NASA. Kau nak corner NASA. Kau corner lah puas-puas. Kalau nak laju kau laju lah seorang-seorang. Weh, awal kebas tangan aku ni. Makcik ni corner sebelah tangan je. Nampak? Kita keras-keras dah tangan. Oh, makcik handal lah makcik. Ni makcik ni. Kita start drop gear lagi. Brake lagi. Dia sebelah tangan je. Kelajuan dia suruh 30 je. Jangan laju. Corner patah. Nampak dah berpecah dah sikit dah. Ada yang tak berani corner. Yang gayat. Macam Den ni dia lama tak naik motor. Sama juga kita pun lama tak naik motor, tapi kita training. Oh, nampak gaya dapat jumpa abang kapet ni kalau macam ni. Ya, tapi dah putus macam ni.
Tak boleh lah, kita kena ke depan lah. Kita kena ke depan untuk ambil video cantik. Jangan ambil gini, rugi. Depan tu pun dah putus. Alim putus. Dah tak boleh lah. Diorang ni dah tak mau lah. Dah berteraburan dah. Jangan sampai makcik tu potong balik. Makcik tu potong balik, aku tak tahu lah. Potong sebelah tangan, pegang badan, dia potong kita punya konvoy. Mampus. Memang kena ketawa lah. Makcik potong, makcik. Aku suruh makcik ni potong lah. Potong satu-satu makcik. Kita tak boleh nak push kawan yang mana kawan gayat. Kita kena cover. Sebab nanti membahaya kalau kita paksa dia orang, bahaya. Jadi kawan-kawan yang mana nak main corner, silakan. Bebas, janji kat depan tu tunggu. Jadi kita layan kawan-kawan yang ada keuzuran pasal corner. Kita pergi ni kita nak happy-happy kita tak nak ada apa-apa malapetaka. Jadi biar lambat selamat dan happy-happy. Ambil gambar depan pula. Okay, Salih ambil gambar. Okay, ni cantik dapat. Ini memang ada awan karpet macam ni. Kabut tebal macam pukul 5 pagi. Kita dah terus ke tanah tinggi ni. Kita shortcut. Ayung Wang Misty View. Nampak dia terus ke atas. Jalan licin kawan-kawan. Hati-hati kawan-kawan. Kita tadi daripada main road, daripada kanan. Ini kita shortcut tadi tu, jalan shortcut. Ni baru jalan dia yang ke atas ni. Kita dah sampai tempat parking. Sampai tempat parking, kita parking terus. Ngam-ngam 12 orang kita. Okey, S-Max punya gang. Okey, kita dah parking kat tempat parking. So kita nak naik atas lah.
Sah, kau ada kamera tu Sah? 360 Tak ada. Tu? Tak boleh pula. Tak boleh pegang okey. Boleh fit je Ya, lah. ya, ya. Apa? Nak kau lah fit sikit. Kau nak tak ada kain ni kau. Tak buat dah. Ada mana ada? Depan boleh? Sekali depan. Sekali depan. Depan. Driver. Okey, kita dapat ni tuk-tuk ni memang cun lah 12 orang. Kita ada 12 orang. Memang ngam lah. Adi dah kami. Komen, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Bayar, jangan naik free. Bayar. Okey, terima kasih. 300. Ni dah cameraman kita ni. 30. Ni dah. Kita dah bayar 360. 360, 370 balik 10 baht. 10 baht. Ngam-ngam kan, kita 12 orang memang senang nak cari satu ni. Betul. Jauh tak ada masalah. Kalau tidak kita kena tunggu lagi tim lain bagi cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah jazakalana azza wa ma kunna mu'minin illa rabbina lamun qalibun. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahi Nak beli azim. baju Ayubin. Okey, macam kita ni terpaksa bawa helmet So kita parking sini dulu. Alhamdulillah. Ini bukan senang-senang nak dapat waktu matahari naik macam ni. Memang cantik. Subhanallah. Alhamdulillah kawan-kawan kita hari ni first time dah dapat view yang cantik. Walaupun first time. Terbaik. Lawa tak? Lawa gila. Susah nak dapat momen yang macam ni sebenarnya. Ni rezeki kita sebab hujan. Malam tadi hujan sampai ke malam. Lawa baju. Okey. Ji, lawa tak Ji? Beli semalam Tak, ini beli. Sudah nah. Sini boleh. Kata kapet. Lawa. Mana kapet? Inilah kapet ni. Ini kapet. Ini kapet dia lain. Dia kapet betul. Jarang jumpa. Kalau kapet betul dia dekat nilai 3 Bukan nilai 3. Kau pandai lah Man. Original punya kapet. Mentang kau dah bugut semalam. Belum. Belum. Nasa malam nasa. Sana ada kapet. Tak habis. Inilah kalau nak naik atas ni kena bayar tiket. Ni atas ni cantik. Tapi kalau nak cantik kau pergi belah sana dulu. Belah sana yang free tu cantik tak? Aku rasa elok pergi sana dulu, nampak lagi clear. Okey, antara tempat yang free tapi view dia cantik. Kita pergi sebelah kiri ni. Sebelah kiri ni cantik juga, tapi kena mendaki sikit. Hari ni okey lah, orang tak ramai hari ni kan. Kosong hari ni. Awan kapet. Memang rezeki kita lah. Kalau tidak datang pukul 5-6 pun tak ada awannya. Betul lah kata makcik tu tadi. Sebab malam tadi hujan. Tu pun dah semput lah. Mana? RZ member tak naik? Nanti gambar. Sebenarnya kat sini lagi cantik view. Sini lagi cantik view dia. Nampak? Awan dah nak pecah dah. Ni lambat sikit lagi ni habis. Jom kita tolong ambil gambar kami. Kita macam ni. Boleh. Boleh. Sini ramai-ramai jom. Jom. Yana. Sinilah Yana. Yana tengah. Yana tengah. Okey Kak, daripada mana ni Kak? PT 18 Galang Ulu. Macam jauh sangat, dekat je kan? Daripada sebelah Ipoh. Ipoh. Utara. Okey. Boleh masuk dalam video kita tak ni? Gambar boleh. Nanti Hobi Haji tau, kita punya nama channel. Hobi Haji. Mungkin dalam 2-3 hari lagi kita edit lah. Nanti cari. Okey. Terima kasih. Okey, memang view kat sini dia lagi cantik lah sebab dia tak ada apa nama?
Dia tak ada cermin tau. Kat sana cermin dia tinggi, paras pada dada lah. Kalau orang yang 5 kaki, 2 inci, 3 inci paras dada. So view dia tak nampak habis. Tapi dia safety. Yang ini agak bahaya lah. Tapi geng-geng kita tak naik lagi ni. Zoom gambar dia. Woi, jauh. Angkat tangan angkat ke atas. Buat macam ni. Buatlah. Oh, dia orang naik atas lah. Din. Ada Z member Bawa tu. balik. Okey, kawan-kawan. Tadi dengar cerita ada Z member pegang besi railing dia tu. Goyang dia. Oh, goyang. Abang goyang dia. Dua-dua ada Z member. Kau ni select lah Ji. Bukan, dia ingat kelas dia nak pegang. Tu lah nasib baik Obi Haji tak ada tadi. Kalau ada tadi memang modal lah. Memang modal. Tak ada bukti je. Tak ada bukti lah. Dengar awal kata dia. Aduh. Baik. Okey Okey, kita tak ada hal. Dia kata kau kata Kita naik lagi sekali lah. kata Fahmi gayat tadi bukan ah? Aku okey. Ada. Ada orang kena tarik. Aku ada video dia. Ada cantik. Ada video dia. Mana orang tu? Aib orang ni. Weh, nanti PM aku. Aku dah masuk dalam ni. Weh, nanti hantar kat aku nak masuk dalam ni. Sama hidup tanggung. Alah, itu pun nak berkira. Halalkan je. Yang kena tarik Man. Yang tarik bukan geng kita. Orang lain. Perempuan tarik man. Aduh, gitu. Video ada. Ada. Cantik. Kita takut. Macam buka video. Aku nak tengok. Memang sini. Video dia tarik. Negeri Sky pun takut lah. Memang lah. Sekarang dah cakap awal. Dia kata aku gayat dia tu. Oh, itu je. ADV ni. Lepas tu kita pergi santai budaya, makan tengah hari. Oh, sedap kan? Santai budaya ni dia makan dalam talam. Satu set boleh makan 4 orang. Habis kalau makan je apa Nasa nak pergi ya Nasa. Makan Sa. Makan dalam talam Sa. Gayat Sa. Kami nak kena Man, bukti ada Man. Walaupun aku tak pergi Man. Rahsia dah. Ada wet tarik kan. Kata kencing lah. Ji tu bukan awet Ji. Bukan makcik. Kalau awet okey. Awet okey. Kalau awet dia jalan macam ni. Dalam kancah ni yang ada gua tu, ada air. Dia orang nak pergi, kita pergi lepas ni. Okey ya. Okey, ni kita punya kelendan. Kau pegang elok. Elok Sa. Jauh Sa. Pinggam tu buang sebab pakai helmet. Kuat. Dah masak dah. Nasa tahan apa tu Ji? Okey. Tapi kaki dia dah kuat. Semalam dah repair. Malam dah repair malam ni. Okey. Repeat lagi. Macam malam ni. Saya macam nak ikut lah. Kita minum dulu kat bawah ni. Minum kopi O dengan kuih-kuih. Kopi O pula, kopi susu. Nah ni. Siapa nak lead? Siapa nak lead? Aku tetap belakang kan. Aku tetap belakang. Sky lah, Sky. So perjalanan kita akan jadi bertambah jauh ah. Kita pergi ke Yala. Dalam lebih kurang sejam lah. 39 kilo ya. 39. Tapi bila kita ambil dalam 1 jam lah. Tapi bila kita balik kena dah jadi 2 jam tau. 2 jam lebih. Tapi kalau kata untuk macam waterfall tak payah pergi lah. Tak payah pergi. Yang penting gua tu. Penting makan talam tu Nasa kata. Tu penting. Right, macam tadi okey. Kau depan ya. Kau depan Din, kau jangan belakang. Paling depan dulu. Kau nombor 2. Kau paling belakang tadi. Kau paling depan. Kau nombor 2. Dah laju.